Belikan anak-anak Nana tudung baru. Lepas sekolah selalunya kita orang ada latihan menari untuk persembahan akhir tahun nanti. Sakit mata kadang-kadang untuk diorang pakai tudung sekolah. Nanti cepatlah kepam. Nana suruh diorang bawa tudung sarung ekstra, tapi kebanyakannya tak ada. Sebab ada rezeki lebih, Nana nak belanja diorang tudung baru. Yang ni nak belikan diorang tudung sarung yang diorang boleh pakai untuk pergi jalan-jalan juga. Kalau bab tudung instant, Nana selalu beli kat Ilham Sufi. Tudung dia semua memang tahan lama. Nana basuh washing machine pun tak berbulu. Dia punya awning pun bila pakai terletak elok je. Dia punya kain pula jenis tak panas. Memang selesa sangat pakai untuk harian. Tudung-tudung Ilham Sufi pun ada banyak jenis. Yang suka pakai tudung selimpang atau yang jenis yang ikat belakang, boleh beli yang jenis yang ni. Tudung-tudung diorang tak perlu iron tau, memang express. Boleh terus sarung, terletak elok je. Yang jenis ni nak pin kat bawah pun boleh. Pakai ni waktu bersukan, sumpah tak panas. Rasa berangin. Siapa nak tudung? Pakai je terus terletak elok. Tak perlu nak pin-pin. Wah, dah klepek dah tudung awak. Ada yang pilih nak tudung selempang macam ni, ada yang pilih nak tudung sarung double macam ni. Yang jenis ni sekali dengan nak tudung. Nak buat style macam ni boleh, nak tarik ke depan pun boleh. Masing-masing betul-betul happy dapat tudung baru. Lepas ni latihan petang boleh dah diorang pakai. Nak pakai untuk jalan-jalan pun boleh. Nampak kemas je budak-budak ni sarung. Yang tudung sarung hitam ni boleh pakai juga untuk pergi sekolah. Adik ni pakai size L, dia labus. Happy betul, boleh tengok semua orang happy. Okey lah gang, bye.